Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kami semua sayang masjid. Kita semua community love masjid. Nampak ada signboard love masjid kat situ. Mana dia? Tu signboard love masjid kat Masjid Abdul Fahim. Jadi jom kita lihat suasana 8 Ramadan. Selesai 7 Ramadan tadi, dah buka puasa, masuknya maghrib, masuknya 8 Ramadan. Okay, jadi jom. Inilah suasana Masjid Abdul Fahim waktu Isya. Sama-sama kita doakan sekiranya Allah limpahkan rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayat, kita dapat kekuatan untuk memenuhi masjid di bulan Ramadan ni. Kita doa sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala beri rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayat yang sama, kefahaman agama yang sama, supaya kita dapat teruskan perjuangan kita buka puasa di masjid. Boleh puasa sunat, Isnin Khamis dan sebagainya. Okay, jom nak tunjukkan apa. Sempitnya macam tak lepas Okay, kita try. Kalau tak lepas, kita pergi tempat lain lah. Alhamdulillah lepas, Allah mudahkan. Okay, nak tunjukkan apa. Thank you kepada semua yang support jualan amal. Kat situ ada jualan amal lah. Jualan amal kita hari ni terbuka 2 meja atas sambutan hangat dan sokongan padu orang Kepulauan Tai. Tu booth yang pertama bahagian muslimat. Dan kita akan tunjuk apa booth yang kedua bahagian lelaki. Okay, kita nak elakkan pergaulan susah payah nak berebut-rebut nak beli air. Jualan amal kami dah spirit, dah asingkan. Lelaki beli sini, perempuan beli sana. Okay, jadi kami nak cari parking sekejap. Nanti kita akan review. Penuh tu. Okay, setakat saya 2 minit live daripada simple, daripada community love masjid. Lepas ni kita kena parking sana. Ni ada pasar solar, boleh support kat pasar solar kat sini. Sebab sewa tapak tu membantu ke masjid lah, insyaAllah. Jom kita cari parking. Tekan love masjid. Kita semua sayang masjid. Kita community love masjid, membawa masyarakat mencintai masjid. Seperti biasa, kita akan intro atau outro dengan poster ini. Ingat love masjid, ingat kita punya program 1 juta senyuman. Scan untuk infak dan bahagia sampai syurga. Boleh scan sini, healing sampai jodoh untuk bertemu jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan ini pada yang masih single, Ramadan yang terakhir sebagai single. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.